Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh, kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Pada malam ini macam biasa kita ada dua kisah yang kita nak share and kita nak baca sama-sama, and kita akan rating tahap seram kedua-dua story ini at the end of this video. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jom let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama. Let's go. Mak dah tak ada 3 bulan lepas. Okay, mak dia baru lepas meninggal. Tapi bilik hujung tu dia tak pernah bagi aku masuk sejak aku kecil. Okay. Kat sini kita dah boleh tahu dah kalau bilik yang mak tak bagi kita masuk since dari kecil lagi, maksudnya ada something lah tu. Ada benda yang tak kena lah tu. Hari ni aku nekat pecahkan mangga tu. Bau ubat gegak menusuk hidung. Bilik tu gelap. Tapi bila aku buka langsir, aku nampak sesuatu yang buat jantung aku luruh. Ada sebuah katil kecil yang nampak macam baru dikemas pagi tadi. Padahal rumah ini kosong sejak mak pergi. Oh, okay. So basically, dia finally masuk dekat bilik yang mak dia larang. And bila dia masuk, bau ubat, bilik gelap. Tapi, ada katil yang macam baru dikemas pagi tadi. Padahal tak ada siapa pun kat dalam rumah tu kecuali dia. Okay. Starting lagi dia dah bagi intro strong. Aku gosok cadar katil tu. Tak ada habuk. Di atas meja sisi ada sebotol susu yang masih suam. Oh yo, ada susu lagi. Gila, aku seorang saja yang ada kunci rumah ni sekarang. Siapa yang masuk? Aku mula selongkar laci meja. Aku jumpa satu buku nota kecil. Nama yang tulis di kulit depan buat aku menggigil. Diary Sarah. Sarah tu siapa, guys? Aku tak pernah ada adik bernama Sarah. Setahu aku anak tunggal. Sudah anak tunggal pula. Dalam diary tu, mak tulis setiap perkembangan Sarah dengan teliti. Ush. Sumpahlah. Nak cakap mak dia ni bela anak. Mak dia ni ada anak seorang lagi tapi membesarkan anak seorang lagi tu kat dalam bilik tu je ke? Macam tu ke? Hari ini Sarah pandai meniarap. Sarah dah tumbuh gigi. Tarikhnya baru tahun lepas. Aku terus hubungi ayah di kampung. Suara ayah berubah bila aku sebut nama Sarah. Jangan kacau bilik tu, Meh. Itu bukan urusan kamu. Aku menyampah bapa-bapa engineer macam ni. Explain je lah dekat anak dia apa benda kan. Aduh. Katanya tegas sebelum terus matikan talian. Kenapa ayah perlu takut sangat? Bapaknya pun. Kenapa ayah nak berahsia? Kalau Sarah tu adik aku, kenapa aku tak pernah nampak dia sepanjang 28 tahun hidup? 28 tahun Tak pernah, dia tak pernah sekali pun masuk dalam bilik tu. Aku cari dalam bilik tu. Di celah almari lama, aku jumpa sekeping gambar Polaroid yang terselit. Gambar mak tengah dokong bayi. Oh my god. So mak dia ada 2 anak ke sebenarnya? Mak dia membesarkan anak seorang lagi tu, Sarah tu dekat bilik. Macam tu ke? Tapi muka bayi tu sengaja digores sampai hilang. Di belakang gambar tu tertulis, "Maafkan mak, terpaksa sorok kamu dari Amir." Ush. Sumpahlah. Sorokkan Sarah daripada Amir selama Amir hidup 28 tahun. Aku rasa dikhianati. Selama ni mak anggap aku apa sampai sanggup sorok kewujudan seorang manusia. Itulah pasal. Aku teruskan mencari sampai aku jumpa satu set kunci lagi dalam kotak besi di bawah katil. Ada label store bawah. Aku berlari ke store belakang rumah yang selama ini berkunci rapat. Pintu store tu jenis besi berat. Bila aku buka, store tu penuh dengan barang bayi yang masih dalam kotak. Tiba-tiba pintu store kena tolak dari luar, aku tersentak. Jiran sebelah rumah, Makcik Kia berdiri kat situ dengan muka pucat. "Amir, kamu dah tahu?" Soalnya. So kiranya satu kampung dah tahulah kewujudan Sarah. Kecuali Amir je ke yang tak tahu? Aku tanya, dia siapa Sarah sebenarnya? Makcik Kia tunduk. Suaranya terketar. Tiap-tiap bulan mak kamu bawa perempuan mengandung masuk rumah ini secara sorok-sorok.
Makcik fikir itu Sarah yang dia maksudkan. Sumpahlah, perempuan mengandung? Siapa? Adakah mak terlibat dengan sindiket jual bayi haram? Aku rasa dunia aku gelap. Aku balik semula ke bilik Sarah tadi, nak cari bukti kalau-kalau ada dokumen pengenalan diri. Aku perasan satu benda, dalam satu ruang yang aku ingat kosong tu, ada bunyi sesuatu, macam bunyi nafas manusia. Aku tarik pintu kayu itu perlahan-lahan. Sumpahlah, ada Sarah ke dalam tu? Bukan bayi yang ada kat dalam tu. Hah? Tapi isteri aku sendiri, Hana. Dia tengah duduk menangis sambil peluk baju bayi yang kecil. Aku terkedu. Hana? Apa awak buat kat sini? Hana angkat muka, matanya sembab. Meh, saya minta maaf. Saya dengan mak rancang semua ni. Kita dah 3 kali keguguran sebelum ni. Saya takut sangat nak bagi tahu awak yang saya mengandung lagi sekali. Jap. Aku pening. Sekarang ni Sarah tu siapa? Dan apa hal tiba-tiba isteri dia pula ada dekat dalam sini? Sarah sebenarnya nama yang mak dah sediakan untuk anak kami kalau perempuan nanti. Okey, mak tak nak aku kecewa lagi kalau kali ni aku pun kandungan tak menjadi. Jadi dia minta Hana rahsiakan dulu sampai kandungan tu betul-betul kuat. Bilik ni mak siapkan sikit demi sedikit guna duit pincin dia. Dia nak bagi kejutan besar bila bayi ni lahir nanti. Dia nak tebus rasa sedih aku. Lah tu je ke? Lah. Sumpah lah. So basically dia... Basically tak adalah dark cerita ni. Bukanlah intense seram ke apa ke. Basically dah 3 kali diorang nak lahirkan anak tapi asyik gugur. So kali ni isteri dia pregnant lagi sekali. Cuma isteri dia nak buat surprise lah. Maksudnya macam sorokkan daripada si Amir ni supaya Amir tak tahu yang dia bakal akan ada anak lah. Tu ke? Hey, buat suspense je. Okey lah. Tapi dari segi intense dia, aku pun dah mula fikir bukan-bukan dah. Aku expect mak dia ni sebenarnya jahat ke apa ke. Aku expect Amir ni sebenarnya jahat sebab Amir ni sebenarnya mak ayah dia takut dengan dia. That's why mak ayah dia terpaksa sorokkan adik dia daripada dia. Aku expect macam tu. Lupanya aku kena kencing guys. Okeylah, itu saja kisah yang pertama. Rating, kalau ending dia tak merepek macam ni, aku dah lama bagi ending rating 10 out of 10. Kalau ending dia, tapi disebabkan ending dia merepek macam ni, aku bagi rating separuh lah, 5 per 10. Ending dia sumpah spoil semua benda. Kalau tak, cerita ni dah seram dah intense dah dark, dah ada plot, dah memang aku menyapa tu cerita hantu yang ending dia merepek macam ni. Okay, story yang kedua. Malam tu aku patutnya cancel order tu. Aku kerja part time masak untuk delivery malam. Okay, shift memang biasa sampai lewat. So benda pelik-pelik ni sebenarnya dah biasa. So, customer tak jawab phone lah, rumah gelap lah, alamat tak jumpa lah, normal. Tapi malam tu lain sikit. Ada satu order masuk, nasi goreng kampung, ekstra pedas, tak nak telur. Address tu aku cam. Aku pernah hantar kat rumah yang sama sebelum ni. Masa tengah bungkus, aku nampak resit lama terselit dalam beg aku. Aku tarik keluar sebab ingat nak buang. Okay. Dan aku tengok nama, aku terus berhenti. Nama sama, address sama, order pun sama. Aku siap gelak sorang. Serius 8 bulan tak berubah menu. Aku fikir maybe kebetulan je. So aku pergi juga sampai rumah tu. Memang sunyi. Pagar depan terbuka sikit, rumah gelap. Aku tekan horn motor sekali. Tak ada orang keluar. Aku call customer, tak angkat. Call lagi, still tak angkat. So aku letak makanan atas kerusi plastik depan pintu. Ambil gambar, dah. Aku terus jalan balik. Okay, jap. So, basically dia dah pernah hantar makanan dekat customer sama and customer ni asyik order menu sama je selama 8 bulan ke? Macam tu Itu yang apa aku faham lah. Masa baru nak keluar pagar, aku dengar macam bunyi pintu dibuka dari dalam. Aku stop, pandang belakang, pintu masih tutup. Aku tunggu kejap. Tak ada apa. So, aku belah. Dalam kereta baru, aku tengok balik gambar tadi. Aku zoom sebab entah kenapa rasa macam ada benda pelik.
Dekat celah pintu dengan langsir tu macam ada muka. Why nak ada muka pula. Aku tengok lama, maybe bayang je. Aku zoom lagi, terus aku lock phone, tak nak layan. Esok pagi aku buka app, order tu hilang. Aku ingatkan sistem problem. Aku check history. Tak ada. Aku search address tu pun tak keluar. Pelik. Aku keluarkan balik resit lama yang aku jumpa malam tu. Masa tu baru aku perasan ada kesan pen dekat belakang resit. Aku tak ingat pernah nampak sebelum ni. Tulisan dia cuma jangan datang lagi. Aku terus rasa seram sebab tapi aku cuba fikir positif. Maybe rider sebelum aku tulis benda tu. Maybe customer pernah buat hal, maybe apa-apa je, aku tak nak fikir. Sampai aku buka galeri balik, aku cari gambar delivery yang lama. Okay. Yang aku ambil masa hantar kat rumah sama, kerusi sama, pintu sama. Aku tengok gambar lama tu, dan aku buka gambar malam tadi. Aku letak dua-dua gambar sebelah-sebelah. Mula-mula aku tak nampak apa, sampailah aku perasan satu benda. Dekat gambar lama, langsir depan rumah tu tertutup. Gambar malam tadi pun sama. Tapi dalam gambar lama, ada bayang seseorang dekat belakang langsir. Aku ingatkan customer. Dan aku tengok gambar malam tadi, bayang tu masih ada. Kedudukan dia sama. Aku terus rasa pelik. Sebab kalau orang tu memang berdiri dekat situ selama berbulan, kenapa langsung tak bergerak? Aku zoom lagi. Kali ni aku nampak benda yang aku ingat muka tadi, bukan muka. Itu sebenarnya tapak tangan. Macam ada orang berdiri belakang langsir sambil tekan tangan dia dekat kaca. Aku terus tutup galeri. Sampai sekarang aku tak tahu siapa yang ada dalam rumah tu. Tapi ada satu benda aku tak pernah cerita. Masa aku hantar order lama dulu, customer sebenarnya ada keluar. Oh, dia pernah keluar lah. Aku masih ingat sebab dia ambil makanan sendiri. Cuma dia tak buka pintu penuh. Dia berdiri celah pintu je. Dan sebelum aku pergi, dia sempat cakap, kalau lepas ni ada order dari rumah ni, dia diam kejap. Jangan hantar. Aku ingat dia bergurau. Sekarang baru aku faham kenapa. Sebab malam tu, tak ada siapa pun yang jawab pintu. Oh, okay. Sejak menjak dia hantar tu, kalau ada order sama, sebenarnya bukan dia lah sebenarnya yang order. Macam tu ke? Aku tak faham lagi cerita ni. Hey, itu je. Aku ingat dia bergurau. Sekarang baru aku faham kenapa. Sebab malam tu tak ada siapa pun yang jawab pintu. So basically selama ni dia order, dia hantar makanan order dekat bukan manusia lah. Macam tu ke? Itu yang aku faham lah. Basically macam tu lah. Okay. Cerita ni agak confusing sikit. Aku bagi rating cerita ni 6 lah. 6/10 lah. Sebab agak confusing sikit. Tapi boleh lah. Dia ada suspense dia. Tapi macam tak berapa sangat. Alright. So itu saja video for today guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.